Cik Joy busy ke? Tak busy pun. Tengah sedia baju je. Kenapa? Ni Zara nak tanya sikit ni. Nak tanya apa? Cik Joy tengah buat apa? Kan dah khabar tadi tengah sedia baju. Tadi kata tak busy. Tak, sedia baju. Bukan busy pun. Habis tu kalau sedia baju tu bukan busy, habis tu busy tu apa pula? Badminton? Tak, bukan itu. Tadi busy tu maksudnya sibuk tau. Sibuk. Maksudnya Cik Joy nak kata Zara ni menyibuk lah. Ya Allah, budak ini. Tak, bukan. Cik Joy cakap sibuk tu maksudnya busy. Busy tu maksudnya sibuk. Cik Joy tak busy. Maksudnya Cik Joy tak sibuk. Faham. Ni baju-baju ni Cik Joy dah basuh ke? Kalau dah sidai macam ni mestilah basuh. Tapi kenapa Cik Joy busuk lagi? Tak, yang basuh baju. Cik Joy ni belum mandi. Ni Zara nak tanya ni. Cik Joy kalau mandi, Cik Joy basuh badan ke? Mandi kan mestilah basuh. Maknanya lepas mandi kenalah sidai kan? Sebab dah basuh. Kamu ni belajar kat mana ni? Apa tengin benar? Kan badan lap aja sampai kering. Maknanya baju ni kenalah lap juga sampai kering. Sebab dah baru lepas basuh. Kamu Karang ada yang katuk juga budak ini Karang. Baju dengan badan lain. Ni baju ni badan. Baju sidai badan lap. Tapi dua-dua basuh. Malas nak aku layan kamu. Kamu pergi sini lah. Cik Joy. Nak duit? Nak duit? Nak buat apa? Nak beli jajan. Beli jajan? Sekejap. Bagi Cik Joy tengok dulu. Nah, ini je yang ada. Lain tak ada dah. Habis tu ni Cik Joy ada duit tak ada? Mana ada? Itu je lah yang ada. Kalau macam tu pakai duit Zara dulu. Nanti bayar balik Bayar balik? Cik Joy nak RM10 nak beli ayam gunting. Nak beli ayam gunting? Sekejap. Nah. Cik Joy, Zara minta RM10. Dah tu apa masalah? Ni RM50. Beli je lah ayam gunting tu. Ayam gunting tu RM10, bukan RM50. Apa benda budak ini? Ni beli je lah. Nanti dia bagi baki. Cik Joy, Zara nak beli ayam gunting, bukan nak beli baki. Dari planet mana budak ni datang? Nanti dia apa ni? Dia bukan apa tu. Nanti dah kamu beli ayam gunting tu, dah dapat ayam gunting tu, dia bagilah duit baki. Tak nak. Zara nak ayam gunting, bukan nak baki. Payah sangat. Bak sini. Dia penuh sangat. Nah, ambil ni RM10 ni. Cik Joy, kan Zara dah kata Zara nak RM10. Tahu apa masalah lagi? 10 apa? Sekeping je. Astaghfirullahalazim budak ini. Memanglah dianya sekeping. Tapi nilai dia 10. Oh, nilai 10. Nilai 10 ni sebelah nilai 3 ke? Sebelum kamu yang aku gunting, baik kamu pergi beli ayam gunting tu sekarang. Pergi beli. Budak ini. Apa kebangsa lah. Cik Joy. Kenapa? Cik Joy mesti pandai matematik kan? Mana Zara tahu ni? Sebab gigi Cik Joy macam sempua. Haji bajang punya budak. Ini sempua bukan sebarang sempua tau. Ini sempua oversize tau. Kalau oversize mesti lagi pandai kan? Mestilah. Kalau pandai, tolong Zara jawab soalan matematik ni, susah lah. Apa soalan dia yang susah sangat tu? Ni soalan dia, saya ingin membeli mainan berharga RM15. Tetapi ayah saya bagi RM5. Apa tu? Soalan dia apa? Berapa ringgit lagi kena tambah? RM10. Mana Zara nak dapat duit? Zara ni sekolah lagi. Belum kerja, nak dapat RM1 pun susah. Yang bapak kamu ni pun satu. Dah tahu RM15, pergi bagi RM5. Buat apa? Bapak kamu ni pun sama je tak pandai matematik. Kejap. Naklah RM10 ni. Tambah. Pergi beli mainan tu. Terima kasih. Sama. Apalah benda apa itu pun. Sekejap. Soalan matematik. 10. Duit aku!